Kawan kita duk cerita pasal orang, kita tukar dengar. Boleh ke tak? Di tempat kerja. Boleh. Sebab dengar cerita, dia gini kena faham. Hukum cakap hal orang harus. Dia apa dah boleh dengar? Cakap hal orang harus. Cakap hal bini orang harus. Cakap hal benda ni. Hal natu orang harus. Yang haram cakap hak uduh. Faham lagi? Hak tak molek. Kalau hal bini orang, hak molek, boleh tak dengar? Boleh tak cakap? Boleh. Aku nak kabur kamu ni. Jangan cerita kat orang. Bini dia imam kita apa rekong? Apa? Rupanya anda awak nasi dagang. Haram tak? Dah. Cakap. 4 hari 4 malam pun. Faham? Boleh cakap. Dalam Islam boleh cakap hal orang, hal bini orang, hal laki orang, hal natu orang, hal anak orang. Yang tak boleh cakap hak uduh. Hak aib orang, hak nak mampuhkan orang, nak jatuhkan maruah orang, nak ngupakkan orang. Faham tak lagi? Siapa suruh cakap? Nabi kata, boleh cakap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira. Siapa beriman dengan Allah, beriman hari kiamat, cakap Tapi hak molek-molek. Faham tak? Jadi boleh cakap. Tapi kalau hak mengupak, hak huduh-huduh orang, hak aib orang, orang yang pergi dengar, dia ada 2. Satu sami', satu mustami'. Kalau sami' harus. Yang haram, mustami'. Ada beza tak sami' dengan mustami'? Sami' dengan mustami' benda beza. Sami' orang yang terdengar. Dia lalu orang duduk ngopak, dia dengar. Itu dimaafkan. Mustami' sengaja pergi dengar. Faham tak? Memang nak pergi dengar. Jom lagi kat rumah kau nak cerita. Mau ni. Nampak tak? Kena takak basah ni. Tu Imam. Faham? Kita pergi rumah nak dengar cerita. Faham? Nak dengar cerita buruk orang dia. Usaha supaya dapat dengar. Maka Nabi kata al-mustami' ahadu mukhtabain. Orang yang memang nak dengar orang mengumpat sama dosa dengan tukang pengumpat. Ada beza tak? Kita buat kerja di jabat kata duk naik. Orang sebelah ngumpat. Faham? Kita tak berdosa. Yang dosa, dengar seorang itu baru mustami'. Orang yang ingin mendengar. Faham tak lagi?